Apa ni? Soalan customer Nizaf, macam mana nak pastikan barang dalam kotak selamat? Nak tahu? Tunggu. Hai, bagi menjawab soalan customer Nizaf, macam mana nak pastikan barang dalam kotak selamat? Okey, kita tengok sekarang ni kita nak balut barang fragile macam pinggan mangkuk kaca. Kita boleh menggunakan newsreel ataupun bubble wrap. Yang ni kalau boleh kita bagilah 2-3 lapis supaya lebih selamat. So kita balut, just balut macam biasa. Nampak tebal kan? So kita akan masukkan dalam kotak. Jadi kita akan susun di dalam kotak sampai penuh. Yang ni saya dah masukkan beberapa barang lain. So kita masukkan lagi. Pastikan tiada ruang kosong di bahagian tepi supaya barang kita lebih selamat. Sekarang kita dah selesai masukkan barang ke dalam kotak. Final touch kita buat hash tapping style untuk selotip bahagian kotak supaya lebih selamat dan secure. Okay, next episode soalan dari customer Nizaf. Follow kami rapat-rapat. Okay?